Yo, what's up guys? Assalamualaikum semua. Hari ni jap kereta ni, kereta ni tak dandan. Hari ni saya nak tunjuk video tentang saya pasang box. Sebenarnya saya rekod yang video yang motor ni, saya guna kamera C100 plus medium tu. Pakai mic tapi suara dia bunyi pelik lah. Saya kena tunggu saya beli mic yang macam wireless lah. Baru dia rasa baru dia okey. Memang untuk mikrofon lah. Nanti saya terangkan lah lain lah pasal mikrofon tu. Sekarang hari ni saya nak buat video tentang boxer. Bukan boxer. Tersasul box saja, box yang saya baru beli box brand Tanker P 45P geng. Harga dia 100 je, saya grab lah geng. Tapi banyak benda kena custom lah. Tapi nanti saya nak tunjuk. Ni lah saya nak tunjuk ni. Okey, jom layan. Inilah dia guys. Box yang saya nak pakaikan dekat Z250. Bukanlah box mahal, tapi box biasa. So jom kita unboxing dulu. Itu dia. Yeah boy. Kita pause dulu. Inilah dia tanker 45 liter. Dalam ni dia kena tekan ni guys, angkat baru boleh buka. So dia ada bagi dia punya ni lah, apa ni, saya dah lama sangat tak buat video. Saya nak buat video ni lah, unboxing dan pasang sekali lah. Sebelum ni saya ada buat video pasang rack GV kan. Rack GV memang tak boleh pakai yang ni. Banyak kawan cakap kena custom, tapi itulah, kita tengok dulu lah betul kena custom. Lepas tu apa yang nak dibeli kan. Dia hanya macam ni je geng. So apa yang kena custom ni kan? Rasa tak perlu custom ni. So dia ada bagi dia punya ni lah, skru dia lah, nak ikat benda ni dengan nak ikat box ni. Box ni memang dia selak, atau kita kena skru lah. Skru biar nut duduk dari dalam lah, dalam ni, dalam apa ni, dalam box ni lah. Kalau buka kat luar memang hilang lah. Tapi ni RM100 je kot, takkan nak curi tu. Teruk sangat tu. Di sinilah biar nut duduk kat dalam ni lah. Ni bukan besi dia hanya plastik je, so ringan sikit. So saya akan buang lah beg Shopee tu. Tak buang lah, saya akan simpan lah. So saya akan guna box ni. Saya tak buat Shopee dah, sebab saya dah dapat kerja. Saya bawa lori sekarang bawa lori aiskrim, lori frozen macam tu lah. So jom kita teruskan ke video pemasangan. Okay geng, inilah hasil dia. Memang kena modifikasi sikit lah. Sebab apa, kalau kita nak running pula lah, nak jalan bracket apa ni, GV. Sekejap saya tutup pintu dulu. Maaf sepah, luar ni pun bersepah. Luar ni tak boleh buat apa, saya sapu pun kucing duduk ni juga. Itulah dia. So maaflah sepah sikit dari depan. Tidak lagi, katakan tidak kepada box lagi. Sekarang saya dah ada tanker plastik lah. Ni sepatutnya memang kena alert lah. Sepatutnya ni dia tak boleh duduk kat sini. Mungkin kita kena beli bracket, sambungkan ni ke sini atau sini lah. Dia kena ada segitiga. Dia ni bracket dia lah. Bracket ni sebenarnya letak dalam, yang luar pakai yang ni.
So kita kuncikan. Yang box ni memang tak boleh buka lah. Yang belakang ni dia ni. Cuma yang ni kita kena tambah bracket sikit. So saya try je, saya custom sikit. Pakai saya punya tu. Saya custom sikit, saya tebuk. So saya masuk ni. Tapi better pakai bracket lah. Saya ini nak ukur ni dalam 2 inci ni. Dan 2 inci tembak sini kan, ataupun tembak sini. Ikat sini besi tu. Carilah besi yang jenis panjang macam ni kan. Ni jenis rata lah. Rata. Mungkin ada lubang-lubang dia lah. Ikatkan sini satu, ikat daripada ni ke besi ni. Dan ini ikat ke sini. So lebih selamat lah box ni. Boleh lah bini semua sandar kan. Kita tengok dalam dia. Macam ni je lah. Okay. Ini anda kena pakai KT Creativity yang masing-masing. Ini box ni memang tak boleh pakai. GV memang tak boleh pakai. Saya pakai skru dia balik je. Tapi nanti saya akan custom balik bracket ni lah. So alert lah. Ada banyak video saya tengok dia buat plate besi lah, besi panjang lah. Tapi kebanyakan sengit, jadi macam sengit. So better buat cantik-cantik lah. Dia so dia jadi sama. Ni ada satu button. Tekan nampak? Tekan ni dulu baru boleh angkat ni. Okey, then selamat lah. So inilah yang saya masukkan tu. Nampak dia ambil ujung. Dia sepatutnya kena ikat ni, kena ada petak ni. So dia dekat ujung. So takut nanti sandar-sandar tercabut kan. So saya nak tebuk lah. Saya nak marking, saya nak tebuk dia. Okey. Layan geng. Okey, ni saya dah buka. Nampak, kalau nampak dia ada pecah. So kalau kita sandar boleh tercabut. Maaf lah, saya punya tripod dah rosak. So saya kena skip untuk rakam-rakam macam ni. Harap anda faham lah. Nak pasang tapak ni memang kena custom kan. Dua depan ni sama je. Memang ngam-ngam masuk dekat sini. So dia ada center, memang ada ngam. Kalau kita rapatkan ke sana, sama. So ni akan berada dekat sini. Yang ni akan berada cantik lah kat sini. Tapi yang ni akan ada kat sini. Tapi dia punya ruang akan ke sini. So anda kena samakan yang ni. Mungkin ujung ni atau nak ambil sini lagi ke. Saya kata better ambil ujung ni je lah. Ingat ada satu ni kan. Ambil sini. Satu, sini. So jadi sama lah. Lepas tu anda kena dari sini, cari sini atau sini. Dapat ikat dua lagi cantik. Dapat ikat satu pun dah cantik. So saya guna dia punya plate ni. Plate yang ini. Sebab saya tak apa guna sangat. Sebab dia bagi skru panjang geng. Sebab tu dia bagi, mungkin lah bagi washer macam gini. Tapi saya akan tebuk dia. Saya ada yang dah tebuk satu. Oh ini. Saya dah tebuk kan. Guna RM20 punya cordless. So saya nak try dulu. Kalau saya masuk situ. Nampak tu lubang tu di situ. So saya kena tebuk mana. Macam tak payah tebuk pun dah okey dah. Saya silap buat tadi ni. So saya kena tebuk lagi sekali lah. Saya akan tebuk macam ni. Nampak geng. So kita boleh ikat dua. Tapi saya rasa ikat satu dah cukup. Nampak? Saya kena tanda sini. Yang ni punya. Saya akan tebuk. Tapi saya tak ikat ke sini. Nak ikat sini boleh. Nak ikat ke situ pun boleh. Terpulang. So safety lebih selamat lah. Okay. Ini je yang saya boleh kongsikan. Saya tak akan tunjuk tebuk sebab tripod saya pun dah tak ada. So saya rasa dah faham lah. Beli box tu. Harga kat Shopee 100 dia tulis. Saya dapat dalam 80 lebih. Dia bagi ini. Tapi kena custom. Sama ada nak hantar kedai lagi cantik lah. Dia bagi besi panjang terus. Boleh cucuk banyak sikit. Mungkin saya punya, saya pakai yang dia punya custom lah. Nama pun DIY geng. Try lah mana-mana. Janji boleh ikat yang petak ni. Dia kuat sikit. Nak cabut ni kan. Okay geng. Okay geng. Setelah saya keluarkan saya punya tool. Saya tak ada grinder. Tapi saya kan ada mesin potting. Mesin potting tu dia ada grinder. So saya potong benda ni. Kalau anda tahu saya punya custom betul nak jimat. Saya bukan nak jimat, nak jimat jugalah. Dan saya malas nak pergi beli-beli lagi. So kalau anda kenal benda ni, benda apa? Saya potong ni geng. Besi dia pun agak tebal, nampak? So saya tebuk lubang sini. Yang ni dah memang ada lubang. So senang geng. Saya ikat ni ke besi bawah ni.
So dia jadi lagi mampat lah. Sebab skru ni dia pegang besi ni, kan. Skru ni pula pegang besi ni. Besi ni dia pegang benda ni, plastik ni. So lagi sedap lah. Dia gigit terus kan. So ni besi, bawah ni besi. Dah gigit. Ikutlah korang pandai-pandai lah kau nak buat macam mana kan. Lagi satu besi yang besi yang daripada bracket ni, saya tebuk jadikan macam ni. Saya ikat pula dekat situ. Ni pun sama. Pak, saya nak ikat. So memang kuat lah geng kalau bini saya nak sandar ke apa kan. Selagi box ni tak tercabut, selagi terus okey lah. Mula saya takut juga sebab ni timbul kan. Rupanya tak ada masalah geng. Boleh je bubuh. Selagi tak tinggi daripada ini kan. Dia limit antara ni je. Memang besi ni je boleh tinggi macam ni. So sangat kuat lah geng. Saya ingat video saya pun sampai di sini lah. Tadi saya dah tunjuk lah cara pasang dia, cara ni kan. Ni saya tunjuk lagi cara DIY geng. Kalau nak senang beli bracket lah geng. Bracket besi ni kan. Lubang sini ke lubang sini, tampal je lah, masuk skru. So diikat ketat sikit. Nak buat bawah boleh, nak buat atas boleh. So bagi saya buat atas lah. Sebab atas ni besi, pegang binatang ni. Skru ni pun besi, pegang dia punya plastik ni. So susah lah nak cabut kan. Depan ni tak tahulah. Tengoklah kriteria masing-masing. Rasa saya depan ni tak ada masalah. Sebab dia dah ada nut besi ni. So saya tambah lagi 4. Saya tambah lagi satu special punya. So memang kuat lah. Tak kuat lagi saya tak tahulah macam mana kan. So itulah dia dengan ini punya box tanker. So saya tak rosakkan besi apa ni, besi bucket ni. Kerana saya nak beli box GV kan, saya boleh pakai balik dia punya rack ni, rack standard dia. Okey lah geng, sampai di sini dulu video saya untuk Z250. InsyaAllah kalau ada bajet lebih, saya pasang tepi ni pula. Okey, Assalamualaikum, bye bye.